Comel. Wow. Okey, assalamualaikum saya Saimu. Hari ni abang main dekat Kedah Etok Salah, Kedah Buluh PCB. Let's jom Saimu, let's jom. Okey Saimu, nu sekolah rendah Kedah Buluh. Depan ni Kedah dia. Ni jom kita tengok dalam. Tapi hok paling special, Saimu boleh tengok secara depan-depan dia salah dah etok. Ni Kedah dia. Okey Saimu, sebelum dia salah tu dia basuh dulu etok. Saimu tengok tu. Dia pilih dulu etok molek. Hok tak molek dia buat tepi dah. Okey Saimu ni dia nak salah pula. Saimu tengok. Wow. Tu Saimu. Tiga berdi tu. Jadi Saimu hok mana nak rasa etok fresh-fresh, Saimu kena mari sini dah. Etok dia comel-comel Saimu. Besar-besar, fresh-fresh dah. Jadi Saimu, abang tak lepas peluang, abang nak rasa lagu mana salah dah. Wow, Saimu tengok. Seronok Saimu. Nya lagi ni kali pertama semua hidup abang rasa salah etok tu. Okey Saimu, ni awak siap dah. Saimu tengok tu. So berdi Saimu. Parti Saimu. Boleh merasa pengalaman tengok salah etok secara depan-depan ni memang sangat-sangat seronok. Okey Saimu, sini abang boleh terah hok fresh-fresh, hok panas-panas. Saimu boleh tengok pengalaman orang salah etok secara depan-depan Saimu. Okey, Saimu tengok besar-besar etok dia. Bismillah. Ya. Saimu tengok, wow, tengok besar, berjusi. Makan pula panas-panas nak cari mana. Sini lah Saimu boleh rasa tengok. Okey, Saimu tengok. Fresh, dia berjusi. Bismillah. Wah. Berlemak tu kita boleh rasa Saimu. Allah. Saimu tengok tu, barang. Tu, comel. Assalamualaikum Kak Ada. Waalaikumsalam. Ada pisau semua Kak Ada? Etok Kak Ada ni? Ya ada 7 pisau semua. 7 pisau? Ya ada biasa, manis, pedas, tom yum, paprik, BBQ, budu. Perisa baru budu lah. Perisa baru jadi? Baru buat 2-3 hari baru. Ni hot special ni abang mari disebabkan ni. Perisa budu Saimu. Ni yang masuk budu dah. Dia bubuh 2 jenis budu Saimu. Okey, ni pula yang masuk budu warna merah. Saimu tengok tu. Lepas tu dia perah asal 5 Saimu. Lepas tu Saimu dia gaul biar sebati dah. Saimu tengok tu. Tengok tu. Okey, Saimu tengok ni etok perisa budu dah. Tu tengok. Perisa baru dia. Puas hati Saimu. Etok dia ni 7 perisa Saimu. Okey, assalamualaikum Saimu. Hari ni abang main dekat Kedah Etok Salah, Kedah Buluh. Jadi Saimu, atas meja abang ni ada 7 jenis dah. Etok dia tu memang betul-betul sangat-sangat besar. Saimu tengok ni. Abang terlalu, bismillah. Wow. Saimu tengok tu. Comel Saimu. Nak katanya barang dia fresh. Kenikmatan kita makan barang fresh panas-panas. Puas hati tengok barang. Berjusi molek kat tu. Bismillah. Wow. Puas hati. Makan etok ni Saimu galik Saimu. Tu barang Saimu tengok. Comel. Ni abang nak tunjuk cara-cara nak buka ni dah. Ambil ni kulit dia, letak sini. Okey, kita letak sini, kita tonyoh. Tu. Berjusi tu. Puas hati Saimu. Tu barang. Tu Saimu tengok isi dia tu. Betul-betul nikmat. Hok mana mari sini dia akan merasai pengalaman tengok salah depan mata Saimu. Salah etok depan mata. Tak ada mana-mana, sini je Saimu boleh tengok. Okey, hok ni menu terbaru dia. Etok Salah perisa budu. Hok ni disebab ni ke dia lah abang mari Saimu tengok tu. Kemoreh dia tu. Allah besar mana ni? Ibu kok. Wow. Wah barang. Saimu tengok tu. Comel. Etok budu, rasa budu Saimu. Ni kita colek dalam ni. Tengok budu tu. Bismillah. Wow. Kena main rasa perisa budu. Perisa terbaru dia. Perisa budu jadi Saimu. Dia rasa budu, lepas tu dia ada bunga gatal. Dia jadi sepuluh nasi khabu Saimu. Tu. Barang comel. Ni cara-cara nak buka guna kulit dia dah. Tu barang.
Oh, berarti. Oh, netik air saya mu tu. Oh. Wow. Wow. Oh, comel. Tengok tu. Oh, berarti. Jadi saya mu, hok mana nak rasa etok salah hok fresh, saya mu mari dekat Kedah etok salah, Kedah Buluh PCB saya mu tengok barang comel. Hok penting sekali barang dia fresh. Lepas tu saya mula tengok salah sendiri. Bismillah. Memang berlemak, berjuicy, fresh, sempurna saya mu. Okey saya mu, menu etok salah 7 pisau abang makan ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.